Alhamdulillah belum betul. Alham. Al-kham belum. Al-kha. Nak yang hana berarti hanji katanya. Tapi dia berarti kha bacakan ha. Tapi bak dra ke ha? Bak dra ke? Badro ke ha dengar lagi. Kha. Tak salah. Dah terima bel terima bagus deh. Sebab mana wajib mi badro tu pergi mandu bagus mi badro mandu tu. Ya mi urun dua rumah nak ke mandu betul hanai dalam tu. Jom mi mana? Tapi awak dia terima juga kan lah. Ye nomor no grol ke grol nomor Nomor no. nomor no gro dalam kan ahli. Ada grol? Ha? Ada grol? Kan masalah dalam kan masalah dalam Quran makhrajil huruf menantu padu. Kha baidu. Kecuali neraka. Lagi contoh ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah yang nambah hurufnya gabungan dalam kitab huruf korong-korongan. Yang payah berbit lalu pun. Apabila ada berbit ba abah itu, nyan hai tu bit lalu pun. Ate hai tu bit lalu pun, hai tu bit hurufnya, ba hai tu bit hurufnya dalam mana? Contoh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena kai tu biar apa kali tu. Si meri muklok ino ain. Bima ta'malun. Jadi biar bima ta'malun. Yang gantinya mati hamzah. Bima ta'malun. Itu yang kebiasaan nama tu. Ha? Kan kudih biwo. Bima ta'malun. Berterah apa? Itu bila pun bima ta'malun. Arab mati dia bunuh yang berputih-putihnya. Kamu bunuh dia agak flow punya. Orang jak nak buat berputih sebab. Saja sebab antara lidah hijau dengan hijau, tupak lidah berputih. Ta. Kau nak bunuh kamu baik nak bicara nak payah mabuk kitab mentah ke dia. Terus ke dia yang bunuh tanya lo. Berputih. Kuno je yang merenung dia di kan kitab mandang merenung. Terus Quran dia yang merenung lagi. Tapi nak ada ya, nak purno Quran. Ha? Nak ada ya, nak buat Quran le. Ha yang fikir ada kaji kampung. Kamu itu kan fikir ada kaji kampung, bang kira-kira drom kurang banyak merenung lo. Laki Quran. Huruf dalam Quran huruf yang na makhrajil huruf yang memang getupat silah huruf. Jadi menang balik. Anjir yang menomnya nombor bak lulung kan senior tanya. Tapi untuk salah drone dia lembu betul. Tapi untuk senior yang hakikat itu hanya kurang kiraannya sebab kan yang jurusan kan spesialisnya. Tapi menya hurufnya sebab menyajit itu murunkan yang menom agak manjit. Dia ada yang payana gure di sini. Cuman begitu dengan ada yang baru le berarti nyan gure gimana? Kan ada dengan bantah ber tu dengan kaji anjir tu payah benar gure di sini. Sebab di kalangan gure kamu hukum itu maka jadilah syaitan gure. Asyaitanu saykul lillah syaiqala. Syaitan adalah dia gure bagi orang yang hana gure dalam berbong kata. Yang apabila ini ada murno yang betul. Sehingga ada pegang tu bandar pegang dia yang dia tiburai dia adalah syaitan. Sebab dia itu bit dalam dadanya dua macam. Nah yang dari Allah, nah yang dari syaitan. Yang betul itu bit dari Allah, yang salah itu bit dari syaitan. Maka akan dua buah ini.